Akhirnya siasatan telah dibuat. PDRM telah mengambil keterangan daripada pengadu. Pengadu itu adalah polis itu sendiri. Sebab apa? Tersebar di media sosial mengatakan pemain Persib Bandung mengatakan mereka meminta wang. Okey. Dan sekarang ini pihak PDRM telah memohon kepada Polri supaya menghantar Abi Salim ke Malaysia, pemain Persib Bandung yang menghina PDRM di Malaysia lah. Ya. Kami polis ini baik, tak ada masalah. Datang aja Malaysia, bagilah keterangan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Buktikan yang polis itu mengambil rasuah, cuba nak minta duit, kan? Buktikan. Yang lain menukar arus itu masalah kecil. Tak, kalau pasport dia telah diambil oleh ketua kamu, itu masalah kecil. Tapi masalah besarnya kamu menuduh PDRM, anggota PDRM tersebut meminta uang. Ini yang payah, kan? Jadi memalukan mereka, kan? Dan akhirnya anggota polis telah membuat laporan dan dalam sekali dalam siasatan cuma menunggu keterangan daripada kamu. Welcome to Malaysia, Abi Salim, pemain Persib Bandung.